Akan tetapi kalau setahun dalam Malaysia, berapa rumah baru yang available di pasaran? Berapa kali akan buat rumah sentiasa akan baru-baru? 20 hingga 30 ribu per tahun. Ish, banyak gila rumah baru. Tak banyak. Tak banyak 20-30 ribu rumah. Sebab existing rumah still akan ada, bukannya rumah yang sebelum ni akan berkurang. Kita ada 200 ribu graduan baru setiap tahun. Tapi dia boleh beli rumah yang sedia ada kan? Betul. Tapi if you think about it, it's 200,000. Rumah sedia ada tu dah ada orang duduk, dah ada orang beli. Faham. So budak-budak yang baru graduate ni, dia orang tak ada rumah lagi kan? Tak ada. Tapi dia orang pun tak beli rumah waktu graduate. Dia akan beli rumah baru nak kahwin. Yeah. So you imagine population 200,000 every year graduate. Roughly, right? And katalah dia ni kahwin. Right? 50% marriage rate lah. 100,000 kahwin. So 100,000, 50,000 perempuan kahwin dengan 50,000 lelaki. 100,000 lagi tak kahwin kan? You need 50,000 houses minimum. We are under supply. Faham. Rumah boleh jatuh harga kan? Boleh. So Tuan Faizul recommend orang beli ke sewa? If you ada ilmu, beli is obvious. If you tak pandai, sewa lebih selamat. So since majority orang tak pandai, sewa je lah korang. Bagi kita orang beli macam tu lebih kurang. No. Sebab kalau you beli property yang salah, you akan rugi. And majority property hari ni, harga dia harga yang tak betul, salah. So maksudnya overprice. Overprice. So dah kan macam bubble yang akan meletup apa? Bubble tu memang dah ada, tapi dia bergantung ikut kawasan. Dia bukan satu Malaysia ada bubble, tapi certain kawasan. KLCC for example dah ada 15 tahun dah bubble tu. Terus tak letup lagi. Tak untung orang yang beli KLCC in the last 15 tahun. So kelakar kan, kawasan paling best KLCC kan, dengan Bukit Bintang. Majority yang beli kat Puchong, Damansara buat lagi banyak duit pada KLCC. Harga salah, size salah. So math dia tu tak betul. Siapa yang decide harga semua tu selalu? Property developer, semata-mata 100%. You tapi dia tak boleh nak sebarangan letak, dia orang tak beli kan? Dia memang letak sebarangan bro, suka hati dia nak letak apa. Serius Yeah. So majority property developer memang betul-betul dia letak harga sebarangan. Tuan Fazul rasa kenapa sekarang ni macam nasihat sewa tak payah beli ni makin lama makin loud I think you have to understand for two reasons. Number one here is that I always tell people, right, whether you akan jadi orang berjaya ataupun orang yang gagal dalam hidup, actually bergantung kepada satu benda ni je. Largely lah. Kau ambil nasihat kau pada siapa? If you ambil nasihat daripada pakcik umur 45 tahun yang tak beli rumah lagi, right, you will end up becoming like him lah. Right? You tanya dengan I yang buat duit pada property, I will always tell you, beli lah. Sebab harga sewa tu hari ni mungkin murah, lepas 5-10 tahun kau pun tak dapat dah harga sewa ni, kau kena bayar ekstra. Dan kau bayar sewa tu kau buta-buta je. Rumah you buat duit 3 cara. Kenaikan harga, lebihan sewa dan juga pengurangan loan. When you beli property tu, you akan ada minimum pengurangan loan. Right? Harga rumah kat Malaysia 30 tahun punya data is kenaikan 450%. Purata. Tak ada ilmu bro, purata 450%. 1980 hingga 2019. Jadi kebarangkalian untuk rumah tu lagi mahal lepas 10 tahun kan, tinggi. Ada YouTuber bagi nasihat. Dia mengaku financial lah kan, tapi dia YouTuber lah for me lah. Right? Dia cakap beli rumah bila you rasa sesuai, umur 35 tahun. Tu elok lah tu dah beli rumah kan. I just tengok balik je my life. I beli rumah pertama umur 24-25 tahun, harga 140,000. If I follow that YouTuber punya advice, beli rumah umur 35 tahun, the same property I kena bayar harga 400,000. 140 to 400,000, 260,000 extra. Which is why tempat kita ambil nasihat tu sangat penting. Kau ambil nasihat daripada loser, kau akan jadi macam dia juga. Right?